Lama gila tak disemak, sejak daripada tahun 2008 lagi. Kita semua tahu beras ni makanan asas rakyat Malaysia. Tak kiralah kaya ke, sederhana ke, semua makan nasi. Tapi mungkin ramai yang tak perasan harga kawalan beras putih tempatan yang ada sekarang ni dah lama gila tak disemak. Sejak daripada tahun 2008 lagi. Dah lebih 15 tahun tak dikaji semula. Bayangkan dalam tempoh tu, kos baja naik, kos tenaga kerja naik, harga mesin pun naik. Tapi harga yang pesawat dapat masih sama lagi macam dulu. Kalau kita tak semak balik harga ni, macam mana pesawat kita nak terus bertahan dalam industri ni? Mereka pun nak sara keluarga mereka. Nak hidup dengan selesa, bukan sekadar cukup makan saja. Sebab tu, penting untuk kerajaan buat semakan semula harga beras di pasaran. Bukan semata-mata nak naikkan harga suka-suka, tapi kita nak pastikan pesawat kita mendapat nafas baru. Bila pesawat ada semangat dan pendapatan yang lebih baik, insya-Allah hasil pun akan meningkat dan akhirnya rakyat juga yang dapat manfaat. Kita nak sistem yang adil bukan hanya untuk pengguna saja, tapi juga untuk mereka yang berpeluh di sawah setiap hari demi memastikan kita semua dapat makan nasi setiap hari. Jadi, dah sampai masanya kita review balik harga beras ini di pasaran. Biar sama-sama kita bina industri padi yang lebih mampan, pesawat kita lebih sejahtera dan bekalan beras negara kekal cukup dan terjamin.